sebab itulah, sebab apa yang menimpa saya simpan dia diri saya je. Macam tahu pasal tu jadi mangsa. Abang mungkin tahu kenapa. Mungkin ambition dan terus. Maybe, might be, I don't know. Tapi itu adalah, tak tahu. Tapi saya happy sebab saya punya peminat di pihak saya. Saya ada lebih kurang 16,000 orang yang sentiasa, bukan 16,000 dalam fan club saya yang sentiasa bagi moral support yang buat saya jadi lagi positif. Macam tak bila terlampau menjadi perhatian cerita saya bersyukur menjadi diri saya sendiri sekarang. Walaupun pelbagai dugaan saya boleh terima sebab ibu saya dah ajar saya jadi positif dari dulu lagi. Dan cerita-cerita yang korang cakap ni bertambah kencang LGBT semakin dekat. Itulah siapa tak tahu dah. Mungkinlah dah orang kata ada hikmah di sebalik apa yang terjadi ni. Saya pun tak suka sebenarnya, tapi nak buat macam mana dah benda kebetulan berlaku ketika nak dekat-dekat ABC kan. Macam tu ada satu sabotage untuk pecahan jatuhkan karier. Mungkin ya, mungkin tidak, tapi tak berani cuba yang permukaan pada orang. Dan saya haraplah sebagai wartawan pun kalau ada orang bercerita saya minta lah apa bukti yang hukum untuk mengatakan apa kebenaran apa yang diceritakan itu je. Sebab tu kena tanya awak. Sebab tu kita dah Saya tanya dah jawab tadi. Saya jawab itu tidak betul, tidak benar. Tidaklah wartawan cuma tulis gosip. That's why bila ada masa peluang jumpa dengan pacar kita tanya. Nah, sebab kita tak ada bukti dekat dalam. Like I said just now, memang ini tak berlaku. Tapi macam apa yang saya mention tadi bila awak tanya adakah benda itu berlaku di sana? Ya, ada insiden yang berlaku. Tapi saya tak perlu huraikan lebih lanjut sebab bukan saya awak baca paper hari ni semua? Saya baca semua paper setiap hari. Bukan hari ni saja, setiap hari saya baca dari dulu lagi. Dan saya tahu bila orang pergi saya. Sebabnya yang hari ni memang ada benda yang berlaku di sana. Tetapi tidak perlu saya bagi tahu apa yang berlaku sebab saya dah lupakan lah. Kalau saya nak lupakan lah, saya lupa lah. Kalau saya cakap, maknanya saya nak ungkit balik. Tapi ada something happen there. Saya tak boleh menipu. Saya tak boleh menipu peminat saya. Cuma ada benda yang berlaku kat sana. Pernah Fasha rasa tak kalau macam daripada menjadi kru Fasha nak bersemuka nak apa masalah sebenarnya? Pernah tak terasa macam tu? Kenapa? Asyik awak tak tahulah, mungkin tak nasib diri tu tak tahu. Tak apalah, itulah. Sebab yelah, like what sebelah sana suka, dia bahagia. So apa lagi yang tak betul yang I think if she's okay lah kan, apa yang tak ditomahkan lagi pada saya kan. Tapi cerita benarnya ialah saya dah kenal husband dia dah lama. Ini untuk saya beritahu you all je. Saya dah kenal husband dia dah lama dan kita pernah berkawan sebelum dia berlakon lagi. Abang sini kau tak tulis. Ini saya beritahu sebab alah nak cerita. Saya on info. Okay. Ya. Saya kenal dia sebelum dia kahwin lagi. 4 tahun lepas. Saya kenal sebelum dia kahwin sendiri, dah kenal. Dan masa tu kita berkawan. Dan bila kita jumpa sekarang, kita kita berkawan lah, kita tegur. Ini sebabkan itu orang salah agak. Itu saja sebenarnya ceritanya yang berlaku. Saya tak nakikkan, mungkin saya ada salah. Salah saya adalah saya kecil-kecil, saya bersembang orang. Tapi saya tak ada hati dan perasaan pada orang tu. Saya berkawan saja. Itu juga kan, dengan orang lain sebelum ni yang dengan siapa lah, dengan Pak Syam, dengan apa. Tengok idea nak tak ada apa-apa pun. We just friends. lebih hati-hati tak Fasha? Sebab sebenarnya awak macam borak macam ni kan, yang kita tak baik ini adalah reporter kan. Mungkin awak akan jumpa kawan-kawan lelaki lain bawa bola, akan lebih berhati-hati. Sebab orang selalu salah apa saya tidak akan mengubah diri saya untuk siapa pun. Saya buat saya akan sentiasa menjadi diri saya yang sebenar. Saya akan friendly to you all. What if one day you tak jumpa I begini? Mana tahu satu hari nanti dengan Fasha bukan seorang yang friendly mungkin. What if? Kalau anak limit main siasat. Kalau anak limit masa bukan saja dengan pelakon, dengan wartawan, dengan abang tak boleh sikit dengan abang juga. Saya tetapkan diri saya. Sekejap. Aku kena buat PC pula sebenarnya. Okay.